Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca kita pada pagi ini dengan melihat amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 27 Jun 2026 di mana ketinggian ombak boleh mencecah 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, bagi mengetahui keadaan semasa cuaca negara, kita ikuti pula paparan imej Gemar Radar. Alhamdulillah, kebanyakan kawasan dan negeri di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Hujan yang sedang berlaku di Selat Melaka telah mula memasuki perairan negeri Johor, Selangor, Pulau Pinang dan Pulau Langkawi, di mana keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, bagi Malaysia Timur pula, keadaan yang sama sedang dicerap buat waktu ini, iaitu baik dan cerah bagi kesemua bahagian di negeri Sabah. Hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di perairan negeri Sarawak melibatkan bahagian Sarike, Betong, Mukah, Bintulu dan juga Miri dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, bagi tinjauan sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan lebih tertumpu di bahagian utara Kudat dan Tawau bagi negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak, hujan lebih tertumpu di Kuching dan juga Kapit. Sekian dahulu informasi cuaca yang dapat saya kongsikan buat waktu ini. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU seluruh negara. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.